Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni projek kita Azhar Tebul pasang kipas lipas. Okay. So asalnya nak pasang kipas tapi lain pula jadinya. Tengok sini radiator ni dah bocor. Ni yang standardnya lah. Standardnya. Tapi tu hari dah pernah buat dah. Tukar dia punya cap atas ni. Tengok bocor balik. Ngam-ngam sampai rumah bocor. Kalau bocor tengah jalan, pisang mat. Okay. Tak tahu ada bocor pada bawah ke pada atas ni. Lepas tu dia tukar yang ni yang tebal sikit. Tengok punya tebal dia. Yang ni confirm tenang. Sebab kita pakai jenis ni juga. Okay. Jadi sekali dia punya hose oil cooler pun kita akan tukar baru lah. Hose ni pun macam dah tak cantik ni. Alright. Lepas tu lepas dah settle radiator pun kita mount kipas. Sekarang ni kita tarik wiring dulu. Relay. Tarik relay kita akan tempatkan di sini ya. Okey, lepas tu dia punya fuse akan kita bubuh sini. Wiring tu dia akan lalu sini ya. Jadi kipas ni saiz 14 inci bilah condong. Cari yang bilah condong. Kalau yang bilah tegak tu macam tak ada function. So bilah condong ni dia kaut angin lagi padu. Kita parking kan, parking lama pun kita on switch pun dia maintain temperature. Yang tu yang kita nak. Alright, lepas tu ni punya relay dengan switch dia. Owner beli, kita just tarik wiring saja. Lepas tu kita masuk dia punya radiator dulu. Hose ni asal pasang terbalik, kita betulkan balik. Last sekali baru kita masuk oil cooler. Lepas tu baru pasang dia punya cover fan lah. So tadi nak buka dia memang ketat gila lah. Wiring adjust sikit. So abang ni daripada Teluk Senangin Perak. Kebetulan datang PD dia nak upgrade sekali lah. Alright. So condenser dia okay, tune lagi, bersih. Dia kalau nak cantik kita kena pasang span tu lah kan. Span dah ada tapi tak tahu ngam ke tak. Pasang sekali lah lagi. Sikit sangat lah. Kalau lagi tebal lagi cantik lah. Ok, alright. So kita dah pasang balik dia punya radiator ni. Lepas tu dia punya hose pun kita dah tukar baru lah. Hose oil cooler. Jadi kita masuk balik lah dia punya cover fan ni. Lepas tu dia punya wiring ni, wiring untuk kipas ni kita akan buat siap-siap. Wire pun kita pakai wire untuk wiring kereta, bukan wiring rumah. Ok, so yang ni dah siap, tinggal kita pasang saja. So sabut juga lah. Ok, so relay kita letak sini, tepi ni ya. Kita tarik wire positif dia dekat sini, negatif dia dekat sini. Alright. Wire tu dia akan turun lalu sini, dia akan keluar sini. Ni untuk kipas lah. Dia akan sambung lah dengan kipas ni. Alright. Lepas tu dia punya kipas ni pun kita bagi ada gap sikit. Jangan terlalu rapat, takut dia rosak, dia berlanggar. Lepas tu dia punya ni kan dia ada spring kan, dia macam vibrate. Dia anti vibrate lah. Alright. Tak ada isu. Cable tie ni pun kuat. Ok, lepas tu kita tarik satu wire dari sana, masuk dalam ni. So wire ni akan buat switch lah dekat sini nanti. Kita akan buat switch dekat sini. Ok, dah settle. Jadi yang ni dia pakai Toyota BB punya armrest. Lepas tu yang ni yang lain sikit guys. So kalau tengok sini, ini speaker Toyota BB masuk sini, lawa gila. First time tengok. Ok, cuma dia ada gap lah, tapi cantik tu. Ok, so wiring dia ni switch. Merah ni wire supply 12 volt. Lepas tu putih ni wire lampu. Hitam ni wire negatif. Kuning ni pergi dekat wire relay kipas lah. Alright. Macam magic guys. Ok, kita akan clearkan kawasan sini. Lepas tu kita buat kat depan pula.
Okey, dah selesai pasang kipas. Lepas tu tambah bracket untuk intercooler atas dan bawah. Right. Oh, dia kukuh, tak goyang. Okey, cun. So jom kita test dulu. Okey, kita test. Tekan. Lagi. Sekejap. Okey, tekan. Okey, padam. So yang ni switch dia. Ni switch lampu. Tekan ni, nyala. Okey. Oh, gila, kreatif gila. Lepas tu yang ni switch lampu, switch kipas. Bila kita kunci, dia akan nyala lah. Dia nyala, tekan dia akan nyala lagi. Alright. Okay, selesai. So jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Hafiz Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Bye. Yeah.